skor. Baiklah, nampaknya telah pun bermula bagi perlawanan keempat di antara Niatin ni siapa lawan? dua kategori, iaitu kategori U11 dan U9. Saya ingin memanggil ataupun memaklumkan persediaan bagi pasukan bagi perlawanan kelima, iaitu bagi kategori U11 Kenari Kids Jitra B. Kenari Kids Jitra B menentang AWM Panther, menentang AWM Panther bagi kategori U11. Bagi kategori U9 perlawanan kelima, Akademi Wira Muda Lion, Akademi Wira Muda Lion menentang Arau Kids Blue, menentang Arau Kids Blue. Anda boleh bersiap sedia pada selepas ini adalah perlawanan anda. Tanya aku lah. Okay. AWM dengan M4. Dia mati. Bagi pasukan-pasukan yang baru sampai ataupun yang belum mendaftar, boleh terus ke Astaka Utama berjumpa dengan Udi Setia di kaunter pendaftaran untuk menerima patch dan juga gelang perlawanan. Serta jika ada pemain-pemain yang baru lepas bermain injured ataupun memerlukan rawatan fisioterapi, boleh hadir di sebelah kanan Astaka Utama di mana World and Gold Physiotherapy Center sedia untuk membantu anda melakukan pemeriksaan fizikal, ujian kecerdasan, urutan, pembetulan postur bekam dan lain-lain lagi. Sampai kau out dah bawa. Bagi pengunjung-pengunjung yang hadir di stadium mini MPKP Jitra pada pagi ini, mungkin ada yang lapar ayam ataupun tak sempat nak bersarapan, bolehlah singgah di gerai-gerai makanan dan minuman yang kita sediakan. Kita ada ayam bunting, kita ada nasi lemak, kita ada air dan buah potong yang mana yang boleh dapatkan di pintu utama. Aku dia boleh hangit. Ui, baik lah ikan tu. Aku nak try. Tak tahu berapa lama pula aku di sini. Terus Baik, pengumuman daripada pihak unit pendaftaran, dia minta Akademi Wira Muda Panther, Akademi Wira Muda Lion diminta hantar pengurus pasukan jika ada ke kaunter pendaftaran, dan juga Kancil Junior. Kancil Junior sila hantar pengurus anda juga di kaunter pendaftaran, dan yang terakhir Hunters untuk hadir di kaunter utama pendaftaran.
Bukan ajar payung dah. Mana tak ada payung lah. At least payung biasa pun okey ni. Payung biasa ya. Embuhan. Oh, kalau duduk atas tak nampak ah. Oh, ref. Penalti. Penalti. Oh. Tak penalti lah. Tadi kalau pakai selat panjang hitam kaki tu. Wih, masuk. Biru nombor 7. Adam, biru skor. Baik lah. Baik, mana aku tahu. Mana dalam rumah. Biru. AWM kot. AWM nama page tu. Apa kena SDMY pula? Salah lagi. Baik para pengunjung yang dikasihi sekalian, bantuan semua perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di padang A kategori U11 di sebelah kiri saya, di antara AWM Lion menentang KMFDP, dan di padang B kategori U9 perlawanan di antara Kenari Kids Jitra menentang Temoyong Kids Langkawi.
Pengumuman bagi perlawanan seterusnya, diminta bersedia kategori U11 Kenari Kids Jitra B menentang AWM Panther. Saya ulang, Kenari Kids Jitra B menentang AWM Panther bagi kategori U11. Bagi kategori U9, perlawanan kelima di antara Akademi Wira Muda Lion menentang Arau Kids Blue. Perlawanan kelima di antara Akademi Wira Muda Lion menentang Arau Kids Blue. Anda diminta untuk bersedia. Baik, makluman pada semua pasukan-pasukan yang bertanding, jika anda lihat di tengah-tengah padang stadium ini MPKP Jitra, kita lihat ada pemantau-pemantau daripada Scouting Club serta melihat penilaian bagi pemain terbaik perlawanan Sam Kenari Cup 2025. Bagi waris-waris yang mungkin tak dapat melihat perlawanan, yang mungkin berada berjauhan dengan anak-anak yang mungkin hantar hanya pengurus di stadium ini MPKP Jitra pada pagi ini, perlawanan ditayangkan secara langsung bagi kategori U11 dan U9 yang diadakan di live Arena Hijau Kuning di YouTube. Link telah pun dikongsi di dalam grup pasukan masing-masing. Channel Arena Sukan, maafkan saya sebab terlalu banyak kali hijau kuning sekarang ni. Saya nampak hatu ya, maaf ya Abang Khalid. Aku nak kat kaki ni. Beli kau. Naik kah? Dekat mana? Tak ada pukul lah. Tidak lah. Tengok aku pakai payung mungkin aku. Payung kaki aku. Weh, bola ni ambil. Kaki kita tengah lock ni. Maklumat daripada Sang Kenari Cup, diminta kenderaan WC 9790A, WC 9790A, kenderaan Nissan. Sila ubah kenderaan anda, harap maklum. Sekolah.
Nampaknya perlawanan bagi kategori U9, perlawanan keempat di antara Kenari Kids Zebra menentang Pemoyong Kids Langkawi telah pun tamat. Jadi diminta perlawanan kelima di antara Akademi Wira Muda Lion dan Arab Kids Blue untuk bersedia di dalam padang. Apa itu tuan bola tu? Bagi perlawanan keempat di antara Kenari Kids Zebra menentang Temoyong berkesudahan seri 0-0 bagi kategori U9. Diam-diam dah, aku tengok fokus. Tiga kuning tu. Kenapa nak pacak payung ni? Ui, awak kelam ni. Panah-panah dah boleh muak. Makluman daripada kaunter pendaftaran, di mana pasukan yang belum mendaftar sila hadir di Astaka Utama bagi mendapatkan pes serta gelang tangan anda. Harap maklum. Dan makluman kepada semua pasukan-pasukan yang belum mendapatkan ice bag percuma, boleh tuntut di bahagian belakang Astaka Utama di mana kami punya panel telah pun bersedia.
bagi panggil yang kedua dah ni. Kalau masuk 3 ni saya sampai. Diminta kenderaan Nissan WC9790A WC9790A. Sila ubah kenderaan anda dengan kadar segera. Harap maklum. Ah. Ini untuk apa? Ni setup tempat tak boleh tu. Mari main dah. Setup je dah ni. Busuk je ni. Kena kamera. Baik, bagi perlawanan seterusnya diminta untuk bersedia bagi kategori U11. Bagi perlawanan ke-6, Red Eagle Soccer Club. Red Eagle Soccer Club yang akan menentang All Star Venom. All Star Venom. Bagi kategori U11, anda boleh bersedia kerana selepas ini perlawanan anda di padang A di sebelah kiri aspaka utama. Bagi kategori U9, pasukan ATLMS Eagle. ATLMS Eagle menentang Buyah FC. Bagi kategori U9, anda boleh bersedia kerana selepas ini adalah perlawanan anda. Bila dia penat dah?